Semua perlumbaan terakhir bagi Ayam Kredit M&M Malaysia Superbike Championship 2025. Oh, ada seorang pelumba yang ada masalah nampaknya. Tapi dapat untuk meneruskan perlumbaan. 4 lampu merah akan dinyalakan. Dilepaskan sekarang ini. Di hadapan Ashraf Zakwan. Amat jebat dua pelumba yang kita akan lihat. Sementara di belakang Afiq Hamdan yang bermula di petak yang ke-25. Mana dia dapat untuk bergerak ke hadapan dengan cepat pada selekoh yang pertama ini, pada lap yang pertama. Walau pelumpaan seperti biasa, ada satu kumpulan yang besar. Semua pelumba yang dapat lepas dengan selamat pada selekoh pertama, selekoh yang kedua sekarang ini. Sekarang Ashraf Zakwan akan cuba melakukan benda yang biasa yang seperti semalam untuk melarikan diri di depan. Again, benda yang itu adalah salah satu benda yang memang sukar untuk dilakukan dalam kategori seperti ini. Tapi Ashraf memang ada kelebihan dalam pace dia untuk final round kali ini dalam R15M Race Elites. Di depan Ashraf Zakwan sekali lagi dia akan cuba untuk mencari extra space dekat depan. Ahmad Malirida juga yang memang dia ada tactical plan yang bagus untuk minggu ni. Sekarang di bahagian dalam Ahmad Ikram Danish yang naik ke tempat naik untuk leading group. Ahmad Malirida cuba untuk masuk dalam selekoh tujuan. Dia berjaya untuk masuk dan dia cuba sekali lagi di selekoh ke-8 dan cantik daripada Ahmad Malirida. Dan saya percaya juga yang pelumba akan lihat di mana kedudukan Ashraf Zakwan kerana mereka akan menutup ruang untuk Ashraf Zakwan dari lari jauh seperti yang dilakukannya semalam. Kerana bila ada jarak yang tertentu yang dapat dilakukan, memang tidak dapat dikejar oleh pelumba di belakang. Dan itu yang mereka perlu berhati-hati sedikit kerana Ashraf Zakwan kelayakan pun melakukan masa lebih daripada 2 saat lebih pantas daripada lain-lain pelumba. Dan sekarang lihatkan pelumba hampir sama yang berlumba di sini dan berlumba di satu lagi kategori iaitu Yamaha Y16 Race Masterclass. Cuma mereka menggunakan nombor yang berlainan. Itu yang agak kelirukan sikit untuk kita lihat. Kerana 19 adalah nombor amat jebat dalam kategori Y16 ZR Masterclass. Ini digunakan nombor 20. Dan di mana nombor 20 sekarang kita nak mencari, ada di belakang tu nombor 20. 19 di sini adalah Ashraf Zakwan Zainal Raif yang berada di hadapan. Pelumba yang lari jauh. Ini ada 7 pusingan dan 7 lap kesemuanya. Pelumba yang lari jauh pada perlumbaan semalam. Jadi mereka akan berhati-hati, akan memastikan, akan cek on Ashraf Zakwan tidak akan benarkan dia lari. Tadi keluar. Itu percubaan oleh Ahmad Ikram Danish, Ahmad Ghazali. Ada beberapa banyak pelumba yang melintas barisan putih itu, and itu adalah track limit. So race control akan take a very close look at that. Kerana kita tahu yang barisan putih itu adalah track limits yang dah ada. Mereka perlu berlumba di dalam kawasan Rita. Jatuh 2 pelumba. Dua pelumba insiden di selekoh yang pertama. Nombor 33 akan Ahmad Ikram Danish, tak silap saya. Driver okey, kita saksikan sekali apa yang berlaku ketika masuk di turn 1. Punya self-inflicted incident. Jatuh. Dia cuba untuk kawal jentera dia dengan baik belakang kan. Dia overslide ataupun dia terturun ke gear yang rendah sangat. Pelumba dan untuk dia masuk, ini adalah salah satu situasi yang akan dilihat oleh pelumba kerana dalam selekoh tu ada 3-4 pelumba kadang-kadang yang akan masuk di selekoh yang sama pada waktu yang sama, di racing line yang sama. 44 di depan adalah Ahmad Malik Rida. Semalam juga dia memberikan cabaran begini untuk berada di depan. Sebelahan tengok mana Ashraf. Semalam Ashraf Zakwan lari selepas lap kedua. Baik, sangat jauh seorang pelumba. Tapi di depan kita boleh nampak 19 itu dia Zakwan. Dan tarik mana 20 jebat
yang mana dia bersaing dengan pelumba nombor 10 Ahmad Akil Daniel Nasrul untuk tempat kedua, tempat yang ketiga keseluruhan. Dan kejuaraan telah menjadi milik Ashraf Zakwan, Zainal Raif. Sudah buat satu correction tadi, Ahmad Arfan Ashraf yang terlibat dalam insiden di selekor pertama. Sekarang ni Ashraf Zakwan yang cuba untuk buat gap, tapi agak sukar untuk Ashraf Zakwan dalam perlombaan kedua kali ini. Sekarang di bahagian dalam overtake dengan cantik yang dicuba, tapi Ashraf Zakwan lagi lama untuk masuk dekat selekor 14. Itu dari Ahmad Malik Rida yang cuba untuk masuk laluan dalam. Rasanya mereka akan cuba melihat di mana takkan membenarkan Zakwan untuk lari ke depan lagi, kerana kita ada kelompok yang besar sekarang ni. Kita ada 12 pelumba dipisahkan kurang dari 1 saat 44 di depan Ahmad Malik Rida yang sentiasa berada di sama di depan atau di sebelah Ashraf Zakwan nama Zainal Raif. Tak mahu melepaskan Ashraf Zakwan untuk lari jauh di depan, tapi dia masih lagi mendahului perlumbaan ini sekarang. Ada kedudukan nombor 10 telah naik ke atas. Muhammad Akil Nasrul berada di atas sekarang ini. Muhammad Akil Daniel Nasrul di tempat yang keempat. Adam Syazril, Muhammad Azril berada di tempat yang kelima. Syazrul Ki Absyah tempat yang keenam. Ahmad Jebat di tempat yang ketujuh sekarang. Ahmad Jebat pada kedudukan ini dia tidak begitu baik untuk merebut tempat yang kedua. Dan Akil Daniel Nasrul berada di kedudukan tempat yang keempat sekarang ini untuk mengumpul 13 mata. Masa terpantas sudah pada lap sebelum ini 253.197 dari Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah. Ashraf Zakwan agresif di selekor keempat. So, kita boleh nampak Ashraf dia confident dengan shooter dia, tapi dia tak dapat untuk melakukan satu gap. 5 lap lagi akan tamat. Jatuh. Bawa keluar seorang pelumba insiden yang berlaku. Zakir Zufairi tadi. Itu di selekor ke-6 yang berlaku. Pada kedudukan mereka agak rapat antara satu sama lain bagi pelumba-pelumba ni. Pelumba dan sedikit kesilapan boleh menyebabkan bukan saja pelumba tersebut, tapi pelumba lain yang berada di sekeliling juga akan boleh terlibat dengan insiden. Kita dapat berita yang riders okey, so kita akan tengok replay di selekor ke-6. Ini apa yang berlaku tadi? So kita nampak memang dari awal menghilang kawal, and ada 2 rider yang affected this. So crash yang dengan speed yang sangat tinggi di selekor ke-6. Roughly speed selekor ke-6 maybe around 130 km/h. Ya, dia yang low side, tapi tak dapat buat apa. Pelumba yang di luar sebut tidak dapat untuk mengelak, tidak dapat apa yang lakukan. Zakwan masih lagi di depan sekarang ini. Dia sentiasa berada di depan, tapi boleh nampak Akil Daniel Nasrul yang bersama tadi saya katakan Ahmad Malik Rida yang akan shadow di mana Ashraf Zakwan Zainal Raif berada. Kali ini dia tidak dapat lari. Kalau kita lihatkan mereka akan masuk ke lap 4 lap terakhir, dia tidak dapat lari seperti dalam perlombaan semalam, kerana sebab ini pun dia dah mula ada gap menjarakkan dirinya jauh meninggalkan lain-lain pelumba. Masa terpantasnya setakat ini Nuzul Adi Muhammad yang berada di tempat 14 dengan catatan masa 250.966. Ashraf Zakwan kembali ke depan dan dia cuba sekali lagi untuk buat satu jarak. Advantage untuk Ashraf Zakwan adalah di bahagian selekor. Dia akan cuba sekali lagi dari selekor ke-3 sampai selekor ke-7 untuk dapatkan satu advantage. Dan satu benda yang bukan mudah dalam kategori seperti ini. Tapi Ashraf Zakwan yang sudah buktikan dia boleh buat. Sekarang di bahagian dalam nombor 40 Ryan Kadani yang cuma untuk
masuk di bahagian dalam and dia berjaya untuk masuk di selekor keempat. So good move dari Ryan Kardani. Bagi 4 pusingan. Sekarang ni Ashraf Zakwan sekali lagi dia akan cuba untuk push, untuk cuba cari yang kelebihan yang dia ada semalam. Yang 40 yang berada di hadapan sekarang ni, Ryan Kardani yang bergiliran untuk mendahului perlumbaan. Yang penting bagi mereka tidak membenarkan Ashraf Zakwan untuk lari jauh meninggalkan kelompok di hadapan ini. Sekarang ini Ryan Kardani mengambil giliran di hadapan untuk mengawal Ashraf Zakwan. Ditutuplah oleh Ahmad Ikram Danish. Ahmad Ghazali berada di hadapan. Dan sekarang kita lihat mana jebat tu tempat yang ke-8. Tapi dalam kumpulan yang sama juga, 13 Raja Abdul Rakib ialah juga dalam kelompok yang sama. 13 pelumba dipisahkan kurang dari 1 saat. Kali ini tu perlumbaan yang kedua, nampak macam ramai pelumba yang buat banyak kesilapan kalau berbanding dengan perlumbaan yang semalam. Mungkin ada ramai yang nak cuba untuk ambil risiko untuk dapatkan the best possible finish untuk musim 2025. Sekarang di depan kembali Ahmad Ikram Danish, Ahmad Ghazali. Ini saya sangat impressed daripada Ahmad Malik Rida dan cara dia main dengan tactical plan dia. Memang plan yang matang dan dia memang play a tactical approach. Sekarang di depan lagi sekali Ryan Kardani. Ashraf Zakwan again. Kalau kita lihat pada pace berbanding dengan semalam, memang jauh beza. Mungkin maybe feeling untuk hari ini just slightly different, ataupun dia buat perubahan dengan jentera dia. Lagi sekali nombor 33 Ahmad Ikram Danish, dia lintas barisan putih itu. So again, satu perkara yang bahaya sedikit. Masuk pada selekor pertama. Baki 3 pusingan saja. Kita akan dapat rehearsal pertama untuk selekor 15. Itu adalah measurement untuk final lap. Kerana dalam kategori seperti ini memang paling penting adalah final lap dengan final turn di selita antarabangsa Sepang. Di selekor kedua kita ada insiden pelumba yang terlibat tu adalah sini ada nombor yang tertanggas sebab kita ada pelumba yang dengan nombor 5. Ketika 2,5 pusingan akan tamatkan bagi perlumbaan. Dengan kedudukan yang masih lagi dapat di hadapan. Kedudukan yang rapat ini akan tunggu pada di lap terakhir di lekor 15. Kerana sudah pasti, saya katakan tadi, mereka tidak akan beri peluang kepada Ashraf Zakwan untuk lari jauh seperti mana dilakukannya semalam. Dan sekarang ini walaupun dia berada di depan, tapi akan ada je pelumba yang akan sampai dan menutup ruang untuk Ashraf Zakwan. Kerana dalam perlumbaan begini, kalau dapat lari jauh di depan lebih pada 4 saat dan 3 saat, memang sukar untuk dikejar. Kerana mereka akan berentak sesama lain. Dan untuk mengejar di hadapan tu akan menjadi satu kesukaran. Kerana mereka perlu melakukan catatan masa lebih laju dari pelumba di hadapan. Tidak ada sebarang masalah, tidak ada pelumba yang mengganggu. Jadi mereka dapat lakukan catatan masa yang lebih baik. Sekali lagi cubaan lari yang ditunjukkan oleh Ashraf Zakwan, Zainal Raif di selekor 13 juga selekor 14 sekarang. Boleh nampak lagi sekali Ashraf Zakwan yang cuba untuk push for a gap sektor kedua dengan sektor ketiga. Ashraf Zakwan ada buat improvement sedikit. Ashraf Zakwan memang dapat masih lagi mengekangkan kedudukan di hadapan. Di maintain di tempat yang pertama. Kalau semalam perebutan di belakang ni ada antara Ahmad Malik Rida, Ahmad Jebat Zulkarnain, Adam Shazril, Arfan Ashraf, Akil Daniel Nasrul, Raja Abdul Rakib. Tu saya cari di mana kedudukan mereka. Tapi buat masa ini nak kata pun susah kerana ada 16 pelumba
yang berada pada kedudukan yang kurang dari 1 saat. Kita boleh nampak sekarang ni cuma dah jadi tinggal 11 pelumba kurang dari 1 saat. Tapi di belakang pun tidak begitu jauh sebenarnya. Ada 2 lap lagi boleh untuk mereka hampir kembali pada kumpulan di hadapan ini. Untuk catch up dengan kumpulan pendahulu yang sekarang ini sebarang strategi yang mereka miliki. Sekarang, Satu pelumba yang berjaya untuk mengelak itu adalah Shazli Patli yang jatuh dia pada selekor kedua. Di selekor yang kedua tadi, ya ditentu tadi. Yap. Jadi dengan Shazli, nampaknya kontak dengan terkena. Wah. Kena pelumba di hadapan. Tapi dia nampak okey dan sekarang ni yang saya katakan tadi adalah jika apa yang mereka strategi yang mereka ada waktu ini mereka akan mula untuk menggunakannya atau untuk menterjemahkan strategi tersebut kerana tinggal lagi kurang dari 2 lap akan tamat dan mereka akan push. Tapi kalau terlalu rapat antara semua, kita tunggu pada di last corner di turn 50 nanti pada lap yang seterusnya, lap yang terakhir. Dan buat masa ini seperti Ashraf Zakwan semalam dia lari jauh di depan dan sekarang ada pelumba Ahmad Malik Ridha yang berada di depan. Semalam Ahmad Malik Ridha bersama dengan Ahmad Jebat berentap sampai ke sang penamat. Sama juga dengan Raja Abdul Rakib. Sekarang Raja Abdul Rakib berada di tempat yang ke-17. Ditinggalkan 1.6 saat oleh kumpulan di hadapan ini. Kumpulan di hadapan ini ada 11 pelumba kesemuanya. Kurang dari 1 saat antara mereka. 2 lap yang terakhir. Yang mana Ashraf Zakwan telah pun bergelar juara. Jadi di antara Muhammad Akil, Daniel Nasrul dan Ahmad Jebat Zulkarnain untuk kedudukan 2 dan 3. Itu pun bergantung pada kedudukan di mana mereka berada kerana 2 pelumba yang berada di atas tidak minta perlumbaan pada kali ini. Di atas maksud saya di tempat kedua, tempat yang ketiga. Kerana Jebat dan juga Akil Nasrul tempat keempat, tempat yang kelima. Nampak satu kumpulan yang sangat besar untuk datang menuju ke selekor 15 sekarang ini. Ini adalah rehearsal yang terakhir untuk last turn di terbang Sepang. Lap yang terakhir di depan sekarang ni Ashraf Zakwan. Dan namanya kalau this line tadi yang berjaya untuk Ashraf, dia akan dapat advantage. So sekarang 14 pelumba yang kurang dari 1 saat. Maksudnya 14 pelumba dalam kelompok yang ada di dalam ini. Dan Raja Abdul Rakib telah masuk kemudian di tempat yang ke-12. Dan Jebat di tempat yang ke-6. Di mana nombor 10 Akil Daniel Nasrul tempat yang ke-5 sekarang. Ryan Kartani di tempat yang ke-2. Mungkin kalau sekarang ini cubaan oleh Ashraf Zakwan untuk lari meninggalkan lain-lain pelumba. Sini Ahmad Jebat Zulkarnain di depan. 19 tidak ada, ya. Ashraf Zakwan tidak ada dalam, dia di tempat ke 25 kalau berdasarkan timing page. Tidak tahu bila berlaku. Okay, dia lepas check up tadi. So mungkin adakah kita lihat di kelompok hadapan sekarang Daniel. Dia ada. Ada dalam perubahan tapi timing page menunjukkan dia tidak ada dalam di hadapan. Tapi dia ada dalam kelompok hadapan ini. Sekarang Ahmad Jebat Zulkarnain yang cuba untuk melarikan diri di depan. What a move dari Ahmad Jebat. Ahmad Jebat mulai lari. Saya nak di mana Ashraf Zakwan kerana mungkin dia akan lari jauh di depan pada final lap ni. Tapi nampak Ahmad Jebat yang dapat bergerak di hadapan. Dia di tempat yang ketiga sekarang, Ashraf Zakwan. Di tempat yang ketiga, ya. Nakib yang cuma untuk naik ke tempat pertama kan. Dia berjaya untuk lagi satu cabaran dekat Ahmad Jebat Zulkarnain. So Ahmad Jebat sekarang ni turun ke tempat yang ketiga. Ashraf Zakwan yang naik ke tempat kedua. Ryan Kartani nombor 40 masuk ke bahagian dalam untuk naik ke tempat ketiga. So tidak ada siapa yang ada advantage untuk last lap ni. Okey, ini adalah memang klasik dalam perlumbaan Wan Ming dengan kedudukan yang sangat rapat antara semua pelumba
Mereka ada di selekor 13 sekarang ni, masuk ke selekor 14 di hadapan Ashraf Zakwan bersama dengan Ahmad Jeban Zulkarnain dan Ikram Dani. Semuanya berada di hadapan sekarang ini. Nampak Ashraf Zakwan yang berada di hadapan sekarang. 40 adalah Ryan Kardani yang berada tempat yang kedua menuju ke selekor yang terakhir. 19 berada di depan, 40 Ryan Kardani di tempat yang kedua sekarang. Ahmad Jeban juga terperangkap di tengah-tengah dalam kumpulan ini. Dan mereka masuk ke selekor yang terakhir. Untuk sampai, wah ini memang satu akan sangat rapat kedudukan antara semua pelumba. Siapa yang akan sampai terlebih dahulu. Di mana 40 Ryan Kardani yang berada di hadapan sekarang. Tapi adakah pelumba yang akan mengambil kesempatan sampai ke sana bernama Ryan Kardani yang sampai terlebih dahulu dengan Ahmad Ikram Danish di tempat yang kedua. Ahmad Jebat tempat yang ketiga. Adam Sazril tempat yang keempat. Muhammad Akil Daniel Nasrul tempat yang kelima. Ahmad Muizuddin di tempat yang keenam. Dan akhir kedudukan Ashraf Zakwan, dia berada di tempat yang ke-8. Tapi kedudukan yang kita dapat 13 pelumba dipisahkan kurang dari 1 saat. Bayangkan 13 pelumba yang sampai pada satu saat yang sama, tapi perbezaan mata 25 ke 3 mata sahaja. Saksikan sekali lagi Ryan Kardani yang sampai ke satu selamat di tempat yang pertama. Tapi agak jelas nampak Ryan Kardani jaya melepasi Ahmad Ikram Danish, Ahmad Ghazali dengan Ahmad Jebat Zulkarnain. Tapi sekali lagi Ahmad Jebat berjaya menaiki podium. Ini adalah juara Ashraf Zakwan walaupun memiliki tempat yang ke-8 dalam perlombaan ini. Dia adalah juara bagi musim 2025 untuk kategori berjaya Sompo Yamaha R15M Race Elites. Ashraf Zakwan, Zainal Raif